Orang kata kari ni boleh buat orang rindu. Betul ke? Hai korang, Assalamualaikum. Okey, hari ni saya nak share resipi kari ayam style Kelantan. Yang ni saya freezekan kejap gambar. Kita kisar bawang merah, bawang besar, bawang putih dan juga halia. Tambah 2 cili kering bagi dia nampak merah-merah sikit. Mula-mula kita panaskan minyak. Minyak ni kita kena letak banyaklah sikit sebab kita nak menumis kan. Yang ni kita tumis sampai betul-betul dia pecah minyak. Kalau tak nanti takut sakit perut lah. Okey, bila dah pecah minyak macam ni, kita masukkan bancuhan serbuk kari. Saya guna serbuk kari yang ni tau. Lepas tu kita tumiskan dia lagi sekali sampai pecah minyak lah. Kita boleh tambahkan gula, garam, ajinomoto. Lepas tu kacau. Sekarang kita boleh masukkan ayam. Masukkan santan pekat dan kita tambahkan air. Oh ya, saya lupalah korang nak rekod yang saya masukkan air asam jawa. So time ni pun korang boleh masukkanlah air asam jawa. Sikit je tau korang, jangan banyak. Takut terlebih masam. Kita cuma nak balancekan ada rasa masam, manis dan masin lah. Kita masukkan ubi kentang. Last sekali kita boleh tambahkan lada solok. Biarkan dia seketika untuk lembutkan ubi kentang dan juga lada solok. Bila dah mendidih, kita rasa dia. Kita nak ada rasa masam, manis dan juga masin. Kita kena balancekan tau, barulah rasa sedap. Ini kalau makan dengan nasi putih, tambah lagi sambal belacan, tambah acar timun. Wish, jadi perfect.